Okey. Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ni 23 bulan 2 2020. Senang kawan. Alhamdulillah. Hari ni anak hitam. Anak hitam yang kita sembelih baru ni. Hitam tak dapat diselamatkan. Dan dah 38 tahun dia bersama dengan saya. Saya berumur 38 tahun. Sekarang umur 45. 38 tahun. 38 tahun maksudnya umur 7 tahun. Alhamdulillah betul. Sebab Ahmad bin Ismail tu, Haji Ahmad Ismail tu, yang dia bekerja dengan Sultan Pahang ketika tu. Kan? Ada tak Sultan Pahang? Ni nak tanya. Yang mufti daripada Kedah, daripada Patani tu. Ahmad bin Ismail. Ada tak? Kalau ada, tolong respon video saya. Dia bawa balik lembu ni, hadiahkan untuk saya jaga. Untuk taat dan solat, dia kata. Dia kata, aku tanya dia, kita tak perlu sembah bahala ke? Tak perlu, dia kata, kita kena solat. Apa benda dia ajar situ? Al-Qud. Hadis Al-Qud. Bukan kursi, Al-Qud. Maknanya benda ni dikarang di tempat peperang tu. Sekarang ni kawasan tu telah dikepung. Tempat penulisan tu berlaku tu, yang berlaku dekat Israel tekan sekarang ni. Tempat penulisan kitab tu. Wujudnya dalam sistem kitab, sistem ilmuwan Islam tu. Dia ada dekat situ. Bermula kat situ. Sekarang ni tengah berantakan ni. Semalam kena tak? Yang ada perempuan pakai baju yang pakai skirt warna biru, baju warna bunga aku beri bagi tu. Ada. Dia orang Israel, dia balik ke Israel dah. Ada situ. Ada yang tolong ambil gambar, kau tolong ambil gambar dia, kau tolong keluar dia. Dan kau tolong selamatkan, aku minta tolong dia, kau tolong selamatkan Al-Qud dia punya buku. Al-Qud ni buku ni yang nenek moyang orang Islam kat sana. Kau janganlah musnah kepada dia. Ini kebaikan. Antipati kebaikan. Yang kita selepas anak-anak makan tongkat Sulaiman alaihissalam. Okey? Macam itu. Ya Ahmad adalah ceritanya. Cerita dia dekat situ, insyaAllah. Mudah-mudahan. Ada ramai anak-anak murid dia dekat luar sana tu. Yang pagi baru ni aku duduk tengok. Dia duduk dengan aku tu, dia tulis. Dia catat. Aku tak catat, aku lukis gambar orang tua tu. Mana benda tu bang, gambar dia. Tu aku gambar muka macam aku. Sama ke tidak? Takut yang Zahar tu tengok tu, orang tua tu kot. Tapi kalau kata orang tua tu kot, dengan perempuan 2 orang tu, yang Zahar duduk minum, aku duduk minum. Rumah dekat homestay tu, orang tua tu dah tanam dah. Dah tanam lama dah, insyaAllah. Kan? Okey, dah lama tanam.